Senang tuan-puan. Okey, mau keluar daripada masalah kewangan ini tuan-puan, kena ada saving. Kena paksa diri untuk saving. Kalau kita tidak saving, di situlah akan timbul masalah kewangan kita, iaitu berhutang. Berhutang keliling pinggang. Okey, hutang sana, lepas itu bayar sana, berhutang pula di sini. Lepas itu bayar di sini, pinjam sana, berhutang lagi di sini. Tuan-puan, masalah hutang ini tidak pandai settle kalau kita tidak mau keluar daripada masalah itu. Okey, macam mana mau keluar daripada masalah hutang? Kita kena paksa diri untuk buat tabungan biarpun serendah RM100, tuan-puan. RM100 ini kita nampak nilai dia sangat kecil. Tapi bila kita kumpul, RM100 ini mampu untuk capai 50 gram yang pertama. Mampu untuk capai 100 gram yang pertama. Yang penting kita konsisten menabung. Okey? Yang penting kita ada ilmu tentang saving. Kita ada ilmu tentang kewangan, tuan-puan. Sebab itulah tuan-puan, mula dahulu, faham kemudian.